Perkara pertama yang buat aku senang hati bila kesemua variasi berkongsi satu jiwa yang sama, ringan, kukuh dan betul-betul senang dibawa ke mana saja. Dari luar pun dah nampak macam satu keluarga yang dibina untuk orang yang suka bergerak, suka berjalan dan suka beg yang tak banyak kerena. Walaupun kau pilih saiz kecil untuk short trip atau saiz besar untuk long vacation, setiap satu tetap rasa sama bila digenggam. Solid tapi ringan, simple tapi rasa premium. Aku mula perasan benda ni masa aku pegang handle dia. Ketiga-tiga saiz ada handle teleskopik yang stabil, tak goyang macam koper murahan. Lagi satu yang aku suka, roda dia. Semua variasi guna roda 380 度 senyap yang licin gila. Kau boleh pusing kiri kanan macam drift pun tak bunyi. Walaupun kau pilih 20 inci yang padat atau 28 inci yang penuh muatan, pengalaman tolak dan tarik tetap smooth. Ini antara persamaan yang buat aku rasa, oh ini memang identiti Aviva. Bila buka bahagian dalam pun sama rasa dia. Lining fabrik polyester yang lembut, ruang mesh yang kemas, zip yang tak sangkut, and then bahagian pemisah kering basah yang sangat membantu bila kau ada barang basah lepas mandi kolam atau nak asingkan pakaian bersih dengan pakaian travel yang dah kena peluh sana sini. Sama je susunan dia dalam semua saiz, cuma bezanya capacity. Jadi bila aku tukar dari 20 ke 24 ke 28, aku tak perlu sesuaikan diri semula. Layout dia konsisten. Itu yang buat aku rasa praktikal. Apa yang aku suka di satu saiz, semuanya wujud di saiz lain juga. Material luar pun sama untuk kesemua variasi. Gabungan PC dengan ABS. Ringan tapi kuat, fleksibel tapi tahan hentakan. Bila aku letak dalam kereta, bila airport staff angkut masuk conveyor belt, bila terseret sikit dekat lantai kasar, dia tak meninggalkan kesan menakutkan. Persamaan material ni buat aku yakin walau kau pilih mana-mana variasi, durability tetap setanding. Tiada rasa yang kecil tahan, yang besar cepat rosak atau sebaliknya. Semua variasi bagi vibe sama, dependable. Kunci kombinasi pun serupa pada semua model. Kau tak perlu belajar lain-lain cara. Masukkan kod, leret lock dan siap. Simple. Walaupun nampak benda kecil, tapi bila semua variasi share sistem keselamatan yang sama, rasa profesional tu makin kuat. Akhirnya aku sedar Aviva bukan sekadar buat koper ikut beza saiz. Mereka buat satu siri koper yang mempunyai identiti yang sama. Kau tak akan rasa terasing bila tukar saiz. Kau cuma rasa macam upgrade atau downgrade capacity, tapi ciri lain tak berubah. Tu yang buat aku terus yakin nak bawa Aviva dalam apa jua trip. Dari kerja, balik kampung, travel jauh, staycation, trip pantas ke bandar sebelah, semua rasa effortless. Kalau kau nak bag travel yang tak menyusahkan, seragam dari segi kualiti, konsisten, ringan, kukuh dan memudahkan hidup setiap kali packing, inilah masanya. Pergi pilih saiz yang sesuai dan terus check out sekarang. Dapatkannya di Bag Orange sekarang sebelum stok menjadi sold out.